Duit orang ramai dia gini. Duit benda haram, duit haram ni ada dua. Ingat mungkin kok mana pun atas muka bumi ni dua jenis haram. Pertama, haram itu kerana perbuatanmu maksiat kepada Allah. Yang kedua, haram itu harta orang. Yang susah sekali nak taubat, haram itu harta orang. Jadi kalau curi ni payah nak taubat. Pasal apa? Pasal harta orang mu kena pulang balik. Kalau mu berzina 1000 kali, 1000 orang porong, sekali taubat, Allah terima selalu. Tak ada nak pulang-pulang apa ada. Tapi kita ambil seria pitih masjid, mu taubat di Mekah, tak terima. Kena seria tu pulang balik pada masjid. Payah tak? Kalau curi balok lautan. Curi balok, curi duit raya, curi duit orang anak beranak, curi tipu batu nanda. Tipu atas gerang tanah begitu begini. Taubat, nangis air mata darah pun di Mekah, tak terima. Kena pulang balik dulu. Jadi kalau mu tanya curi piti surat, gitu lah. Memang seronok, faham boleh kita. Tapi masa nak mati tu, Tuhan awak mari gambar dosa. Kita gambar tu duk nampak. Orang belah ngucap basuh, ngucap. Kita duk nampak dosa tu. Faham lagi? Jangan ambil lah kata orang